Assalamualaikum. Assalamualaikum, Wan. Salam, abang adik Zulhilmi, betul? Betul. Orang mana ni? Saya orang Selangor. Oh, Selangor. Sudah bekerja ataupun masih belajar? Saya bekerja. Bekerja. Awak dah berpunya ataupun masih? Saya dah berpunya. Dah berpunya. Dah kahwin ke ataupun? Dah kahwin. Alhamdulillah. Anak berapa? 8? 2? Saya tak ada anak lagi. Ada anak lagi. Dah kahwin berapa tahun? Saya baru kahwin tahun lepas bulan 7. Alhamdulillah. Okey, tujuan awak masuk dalam layar bawah ni apa? Saya nak cerita sikit. Cerita pasal alam perkahwinan? Bukan. Saya nak cerita pasal apa yang jadi masa saya kahwin. Okey. Tak payahlah cerita. Saya tahu malam pertama mestilah awak buat anak kan? Malam pertama saya tak best. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Rasulullah. Sekarang ni, adakah benda yang awak nak cerita ni aib awak? Bukan. Okey, go. Okey. Boleh saya cerita? Okey. Saya takut lah. Saya pun nak dah wire dia semua kecam saya. Tak apa. Ni bukan cerita aib. Jangan risau. Okey, go. Okey. Saya kahwin bulan 7 kan. Okey, go. Okey, saya kahwin bulan 7. Jadi dalam bulan 7 tu, masa saya punya part 6 bulan 7. Okey. Wife saya 6 bulan 7, saya 31 bulan 8. Okey. Dalam masa yang sebulan tu, Okey. family saya bergaduh tau. Okey. Family awak bergaduh? Ya, abang saya bergaduh lah, kira bergaduh dengan family, dan abang saya keluar daripada rumah. Okey. Tak nak. Okey, itu aib tak payah cerita. Okey, lepas tu? Okey. Jadi masa kenduri saya tu, Okey. ramai yang tak ada. Jadi bila dah tempah dewan semua kan, tak ramai yang datang. Saudara-mara pun tak ramai datang. Jadi benda tu cakap tak best lah. Okey. Jadi saya nak luah tu je lah. Oh, tu je. So, malam pertama awak tu kacau sikit lah. Ya, malam pertama saya tu penuh dengan conversation yang bergaduh. Yelah, sedih lah kan. Tak dapat buat. Tak dapat boleh set up. Okay, faham? So, maknanya sekarang dah okey dah? Still tak okey lagi. Alah, sedihnya. So saya nak minta doa lah semua untuk doakan Awak family doa saya saya untuk aminkan. okey, semoga family saya bersatu balik sebelum raya, dan semua berjalan dengan lancar. Amin. Sedihnya. Saya pula sedih berkait dengan family. Nak raya ni. Sangat tak best sebab dewan yang saya dah tempah berapa meja je yang ada orang lah. Saya sedih pula. Ya. Jadi siapa yang ada family tu, jagalah family. Kalau ada masalah apa-apa, settle lah betul-betul. Sebab benda ni melibatkan family, jadi dia sangat tak best lah. Saya sayang semua family saya, adik-beradik semua. Jadi benda ni sangat sakit abang, gentle. Ya, saya faham. Saya faham bila awak sebut family saya terus sedih. Sabar tau. Okey, saya doa insya-Allah. Amin. Okey. Awak ada tak cari jalan untuk macam menyelesaikan? Saya anak ketiga, jadi bila saya nak satukan balik jadi susah sebab saya yang nombor 3 kan. Saya daripada berapa? 4 orang. Jadi yang masalah ni sekarang ni yang sulung. Jadi yang sulung yang keluar daripada rumah. Jadi sulung dia keras sikit lah. Semoga dipermudahkan tau. Okey. Okey, terima kasih Bawan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Tak kena abang kurang-kurang kasar tadi Tak apa bang. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya harap video yang korang upload yang ini saya izinkan sebab saya harap family dia ada tengok betapa struggle-nya seorang anak ketiga tu. Naknya family dia bersatu. Saya harap sangat abang sulung dia nampak lah FIP video saya. Okey. Kejap sedih, kejap happy, kejap overthinking. Lama-lama masuk tanya rambutan Evang. Kegi beratur tanya rambutan main melawak Evang. Mari aku duduk ipoh blok Kegi.
Gitu dah aku ring. Thank you Amelia. Lagi alang-alang tu nak pergi makan Nias punya tom yum tu. Okay. Singgah katanya kamu hutang. Singgah jumpa aku. Lepas jumpa aku pergi Zoo Taiping kejap. Pergi tengok beruk-beruk dalam tu. Lepas tu mari jumpa aku deh. See aku kata dah TikTok ni. Macam-macam peseng ada.